Hai semua, selamat datang ke siri Orange Data Mining. So dalam video ni saya nak kongsikan mengenai missing value. Okey, untuk itu jom kita buka satu CSV file. Okey, file ni saya akan sediakan dalam description dekat bawah. Anda boleh download lah later. Alright. So saya nak untuk video hari ni, demo hari ni saya nak gunakan contoh Iris dataset. So Iris dataset sangat common. Tapi apa yang saya buat, saya remove beberapa value sebegini. So jika anda nampak ruang-ruang kosong dalam file anda ni, okay, anda boleh buka lah dalam Excel and all this thing. So ruang-ruang kosong ni adalah missing value. So hari ni kita nak tengok bagaimana kita nak manage atau handle missing value ni dengan menggunakan software Orange. So jom kita pergi ke Orange. Alright. So untuk tujuan hari ini, saya nak gunakan widget import file. Alright. Sebelum ni, video-video saya sebelum ni, saya gunakan widget dataset. So di mana dataset tu already built-in dalam Orange. So kita boleh gunakan je lah. Tapi untuk tujuan hari ni, saya nak import dataset saya sendiri. Untuk tujuan tu, kita nak gunakan widget file. Okay, dia akan nampak beginilah. So anda just double click widget tu. So satu window sebegini akan keluar. Okay, satu window sebegini akan keluar. So pastikan kalau file tu anda tick file, kalau anda ada URL ke atau Google Sheet ke, anda boleh pakai URL ni lah. Tapi hari ni kita klik file and linkkan kepada dataset yang CSV tadi itulah atau Iris tadi itulah. Kalau anda nak ikut, anda boleh je download dataset tadi tu and then import. Okay, so pastikan anda klik dataset tu and then import lah. So dia akan nampak begini. So dia dekat window bawah ni dia dah extract dah kolom-kolom dalam dataset anda. Sebagai contoh kita ada 4 kolom. And kadang-kadang kalau certain time dia boleh automatically detect. Kadang-kadang kalau dia tak automatically detect, anda kena set dia punya type lah. Adakah dia numeric, adakah dia categorical. Alright. You boleh set and also dia punya role. Okay. So let's say dalam case ni kalau kita nak buat machine learning model, in the future saya akan introduce, kita boleh set yang species ni adalah target. Okay. So this is how typically you punya data set punya structure akan nampak lah. Kita apply. Okay. And then that's it. Okay. So jom kita view data tersebut. Okay, kita boleh je pakai data table. Kita connect lah. Alright, so let's say saya letak dekat bawah sini. Double click. Anda akan nampak data anda tadi. Okay, so jika anda lihat ruang-ruang kosong tadi itu, Orange akan isi dengan tanda soalan sebegini. So tanda soalan maksud dia missing value lah. Alright, so setiap ruang kosong yang tadi kita nampak tu, dia adalah digantikan dengan tanda soalan sebegini. Alright, so apa kita nak buat hari ni? Kita nak manage missing value tersebut. So ada banyak kaedah, saya akan tunjukkan basic saja untuk hari ini. Untuk tujuan tu, kita perlukan satu widget yang dikenali sebagai impute. Okay, I-M-P-U-T-E atau kita panggil proses ni imputation. So anda boleh pergi ke transform dan cari widget impute. Alright, so anda akan nampak beginilah. Lagi satu cara, anda boleh double click, search impute and anda boleh klik jugalah. Up to you. Okay, cara mana yang comfortable with you lah. Okay, let's say kita nak satu je kan. Okay, sekarang apa kita buat? Kita klik, kita connect lah. Kita connect data tersebut kepada impute. Alright. So, saya nak tunjukkan kepada anda sebelum dan selepas lah. Kalau sebelum kita buat imputation, data nampak begini. Okay, ada banyak question mark kan. So, saya nak anda notice benda tu lah. Okay. Sekarang kita nak buat impute. Alright, double click impute. Dekat sini anda akan nampak kolom-kolom daripada dataset anda lah. And ada beberapa kaedah, method yang kita boleh guna pakai untuk manage tu. So, ia bergantung kepada projek anda lah. Okay, so kadang-kadang juga bergantung kepada keperluan anda. Saya nak hari ni tunjuk yang paling basic lah. So, kalau kita klik don't impute, okay, maksud dia tak buat apa lah. Okay, so let's say macam ni. And then kita open lagi satu data table untuk view selepas imputation lah. So jika anda double click, sebab tadi kan saya klik don't impute kan, macam mana tak buat apa kan.
So masih lagi anda akan nampak tanda soalan tu lah. Maksudnya kita tak buat apa lah. So sekarang ni apa saya nak buat? Saya dapat input. Saya nak, salah satu kaedah adalah di mana kita akan gantikan missing value tersebut, tanda soalan tu dengan average value column tersebut. So dia akan calculate average value, dia akan gantikan dengan dekat ruang-ruang kosong tu lah. Alright. So dia ada kelebihan dari segi statistics lah. So I'm not going to go very detail on that. So let's say you nak gantikan dengan average value, you just boleh klik average dekat sini. So automatically dia apply lah. Okay, sebab kita klik automatic dekat sini. Kalau tak, setiap kali tu anda kena klik apply lah. Okay. Kalau anda nak automate proses tu, anda boleh je klik dekat sini. So setiap kali anda ubah setting anda atau configuration anda, dia akan apply automatically terhadap dataset anda lah. Okay. So saya letak average most frequent, dia dah apply dah. Kita close ni. Sekarang saya nak anda perhati. Okay, nampak tak? So, okay, saya akan buka yang sebelum imputation tu. Kita letak side by side begini. Alright. So, anda boleh nampak sekarang. Okay, yang belah kiri tu yang ada tanda soalan tu adalah sebelum imputation. Alright. Yang belah kanan tu adalah selepas imputation. So, setiap tanda soalan begini sudah digantikan dengan kaedah pilihan kita, iaitu kita ganti dengan average value lah. So, anda akan nampak dia akan isi setiap tanda missing value tadi tu dengan average value column tersebut saja. Dia tak ambil sini letak sana. Okay. And then kita ada beberapa lagi kaedah lah. Kan? Kita nampak as a distinct value, random value, atau kita boleh remove je lah. Okay, biasanya remove tu tidak digalakkan. Kita kalau boleh kita kekalkan row-row tu lah. Okay. So kalau boleh, this is the worst case situation di mana anda terpaksa remove row tersebut. Okay. Sebab kalau anda remove, anda akan nampak dataset anda akan berkurang. Daripada 150 sekarang jadi 88. Okay, so kurang sesuai lah. Kita cuba kaedah lain untuk pastikan informasi tu atau data tu kita maintain. Alright, so sekian, terima kasih. Saya harap video ni membantu anda bagaimana anda nak manage missing value dengan menggunakan Orange. Sekian, terima kasih.